Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kelapa tiada berduri, tumbuh bersama pohon melati. Izinkan saya kenalkan diri, moga bicara kesan di hati. Nama diberi Rabitul Adawiyah binti Nur Ahmad Effendi. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Menengah Dr. Burhanuddin Taiping Perak. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku. Antara buku yang dibaca oleh saya ialah kisah dan pengalaman Ustazah yang berjudul Assalamualaikum Ustazah. Buku ini amat menarik untuk dibaca oleh kita semua. Buku ini diilhamkan oleh 4 orang ustazah yang berkongsi pengalaman mereka dalam mendidik anak murid ke arah yang cemerlang. Mereka berpengalaman dalam mendidik lebih dari 10 tahun. Buku ini mengandungi 269 muka surat, diterbitkan oleh Himpunan Publishing House Sdn Berhad dan dicetak pada tahun 2023. Penulis buku ini ialah Ustazah Rabitul Adawiyah S. Mohsin, Ustazah Zahara Fajar Nina, Cikgu Nurliza Abdul Karim dan Ustazah Nadra Husna. Buku yang mengisahkan himpunan suka duka ustazah dalam melayan aneka ragam anak didik serta warna-warni kehidupan di sekolah. Guru bukan hanya berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga menggalas tanggungjawab sebagai murabbi telas dari hati. Guru perlu mendidik anak murid dengan penuh kasih sayang, menasihati dengan berhikmah, menegur tanpa mengaibkan serta menunjukkan jalan yang lurus. Kisah Arif yang membaca Al-Quran dengan lancar walaupun pada usia 9 tahun cukup memberi kesedaran pada saya bahawa ibu bapa adalah contoh terbaik kepada anak-anak. Manakala, kisah Sofia yang ingin bertudung pula sering dihalang oleh ibunya menjadi cabaran pada ustazah untuk terus memujuk Sofia. Anak-anak murid yang lain juga ada pelbagai sikap yang cukup menguji kesabaran ustazah untuk mendidik mereka. Kesimpulannya, menjadi seorang guru bukannya suatu pekerjaan yang mudah. Malah, seseorang itu perlu ikhlas, berani dan memiliki semangat yang kental untuk menghadapi cabaran sebagai seorang guru. Lebih-lebih lagi, menjadi guru pada zaman ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.